Kereta aku ni baru je siap wrap satu hari. Tak ada surat, tak ada khabar, tiba-tiba engine light menyala. Alah-alah mileage aku pun dah tiba masanya untuk servis. So aku pun bawa servis terus. Tempat yang aku tunjuk dekat korang ni atau servis yang berada di Glen Mary, Shah Alam. Tapi aku sebut Das. Yang aku nak servis ni benda basic je. Tukar minyak hitam, minyak engine flushing dengan oil filter. Untuk minyak hitam yang aku pakai ni brand daripada Protect, fully synthetic. Dan yang ni pula oil system cleaner yang membantu cuci enjin korang sebelum korang tuang minyak hitam tu. Kalau korang servis kat sini, dia akan buat inspection dekat kereta korang tau. So dia akan bagi tahu korang ada kerosakan dekat tempat lain ke tidak ke. Yang ni aku cakap tadi, engine flushing. Sebelum korang tuang minyak hitam, dia akan cuci dulu korang punya engine pakai minyak ni. Lepas tu dia akan start engine korang selama 20 minit, bagi engine tu flushing dulu. Lepas tu baru boleh buang minyak hitam yang lama. Macam aku cakap awal-awal tadi, yang aku pakai ni fully synthetic, bermaksud 10,000 km, bukan RM10, 10,000 km. Lepas dah settle servis, dia akan briefing dekat korang condition kereta korang macam mana tau. Contohnya condition tayar kereta korang ke, condition korang punya coolant ke. Dan lagi satu, bermula 3 Mac sampai 5 April, diorang ada buat promotion sebanyak RM38 untuk labor. Contohnya korang nak buat brake maintenance ke, engine flushing ke, so RM38 tu untuk upah. So sebelum raya ni korang bolehlah datang sini untuk servis kereta korang. Yang paling penting korang datang sebelum 5 April tau. So korang bolehlah booking siap-siap ke. So untuk korang yang nak servis kereta tu, tolong datang sekarang dekat Das Glen Mary, Shah Alam. So yang ni aku belanja sikit footage turun daripada bengkel tu, tak lepas.